Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah wa syukurillah dapat kita berjumpa pagi ni untuk sesi live kita. Tuan-tuan puan, harap saya punya line okey dan juga suara saya pun juga okey. Supaya hari ini tuan kita dapat berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dan juga berkongsi cerita tentang emas dan juga keuangan tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini saya live di luar, di kawasan rumah, di rooftop ni tuan-tuan. Sebab hari ni hari cuti, tak ramai orang, jadi alhamdulillah dapat kita buat live, kita berkongsi pengalaman tuan-tuan tentang simpanan emas dan juga bagaimana emas ni menjadikan keuangan kita bertambah kaya dan keuangan kita bertambah baik tuan-tuan. Alhamdulillah. Pagi ni tuan-puan, mungkinlah 1 jam tuan-puan. Saya nak berkongsi tuan-puan. Nak berkongsi cerita kepada tuan-puan. Saya nak berkongsi pengalaman tuan-puan tentang kelebihan emas ni dan keuangan kita. Sebab apa tuan? Sebab lama gak saya tak live. Saya lama gak saya tak on air di TikTok ni. Sejak saya dapat cahaya mata pertama ni mungkin agak sibuk sikit. Tapi alhamdulillah hari ni ada masa kita untuk kita berkongsi, untuk kita bercerita tu. Jadi tuan-tuan puan yang follow live pada pagi ni boleh beritahu live daripada mana. Tuan-puan mungkin kita dapat sharing ilmu, mungkin tuan-puan dah simpan emas sekalipun, ataupun yang mungkin tuan-puan mungkin tengah mencari platform yang terbaik ataupun dealer terbaik tuan-puan. InsyaAllah tuan-puan, saya kalau tuan-puan masih lagi belum ada akaun emas contohnya di Publigo ni, InsyaAllah saya boleh bantu. Setakat tuan-puan hari ni saya kalau dah ceritakan, mungkin dia kenal saya, mungkin sebenarkan diri dia tu. Nama saya Muhammad Syafiq Rohaizat bin Buyun. Saya merupakan penyimpan emas dan juga dealer Publigo. Dan saya tuan-puan, mula menabung emas ni di Publigo ni boleh katakan lama pun tak lama tuan-tuan. Lebih kurang bermula tahun 2015. Waktu tu harga tuan-tuan 1 gram sekitar 180. Dan saya bermula dengan 1 dinar emas. Atau ini adalah dinar Publigo tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok lah dinar Publigo, yang ni beratnya adalah 4.25 gram. Ini bahagian depan. Ini di bahagian di belakang tuan-tuan. Jadi inilah tu item pertama yang saya mula menabung emas di Publigo, dan saya kenal emas dan juga saya belajar ilmu emas ni sehinggalah tuan-tuan, emas ni dah banyak mengubah kehidupan saya. Bukan tu sahaja tuan di segi keuangan, emas juga mengubah di segi kehidupan saya tuan-tuan. Sebab apa? Di Publigo tuan sebenarnya ada dua pelbagai peluang lah tuan-tuan sebenarnya. Sebab apa? Sebab ada orang tanya saya, Encik Syafiq, kalau saya menabung emas hari ni kan, dia kata selain saya dapat simpan emas, apa peluang-peluang yang ada? Tuan-tuan, banyak peluang yang ada. Nanti insya-Allah akan ceritakan satu persatu apa peluang dia ada di Publigo ni. Tuan, dan juga hari ni saya nak bercerita tuan-tuan tentang emas tu. Macam mana emas ni menjadikan keuangan kita bertambah baik tuan-tuan. Sebab apa tuan, saya kenal emas ni sebelum di Publigo sebenarnya. Saya dah kenal emas ni lama. Sejak tahun 2013. Waktu tuan-tuan saya ni adalah mahasiswa. Saya bukan graduate daripada Universiti Malaya, UM tuan-tuan. UM, siapa UM tahulah kan macam mana kan? Tuan-tuan, UM ni tuan-tuan setiap tahun kita ada buat satu convocation. Satu convocation di mana kita meraihkan senior-senior kita ni konvo. Dan dalam 1 minggu ni convocation tuan-tuan kita ada buat satu festival. Kalau pelajar UM dia akan tahu ia bernama festival apa? Festival Convocation. Yang mana tuan-tuan memang meriah. Kita akan buka gerai, kita akan buat aktiviti daripada pagi sampai malam tuan-tuan. Memang meriah waktu tu. Sekarang ni saya tahu macam mana. Dulu waktu saya ketika di UM memang meriah tuan-tuan. Kita sangat kita tunggu tentang festival convocation ni di UM ni tuan. Sebab apa? 1 minggu tu memang meriah dengan banyak gerainya. Kita sebagai student yang first year second year ni sambil yang meraihkan senior tu senior lah tuan. Tapi kami yang bukan graduate ni, kita akan pergilah meraya-rayau masa kita gerai-gerai di convocation tu. Ditakdirkan tuan-tuan, pada tahun yang kedua saya dilantik sebagai MPP ataupun MPP tu, Majlis Perkumpulan Pelajar, dan saya ditugaskan pula waktu tu untuk menjaga gerai convocation ni. Bermaksud setiap peniaga yang nak masuk berniaga di UM ni perlu melalui saya. Isi borang, everything semualah kan, semua titik borang semua. Dan ada satu gerai tu dia promosi tentang gold ataupun tentang dinar.
Kalau tuan-tuan perasan pada tahun 2010, 2011 dan juga 2012 waktu tu itu hot tentang isu Dina Kelantan waktu tu. Dan waktu tu peniaga tu masuk untuk promosikan Dina Kelantan. So saya approve tuan-tuan dan saya tak fikir apalah sebab waktu tu banyak sangat pegerai kan. Saya approve, dia akan buka gerai. Dan setiap minggu, setiap hari saya akan pusing tuan-tuan. Saya akan pusing semua gerai saya akan tengok. Adalah satu gerai tu saya tengok, wah ini saya nampak satu Dina Kelantan waktu sangat malah cantik tuan-tuan. Dulu saya tak kenal Dina ni tuan. Saya tengok cantik emas ni dan harga dia waktu tu sekitar RM300 sahaja. Tuan-tuan waktu tu betul. Jadi waktu saya ignore saja, saya tak ada apa-apa yang kata yang tertik di hati. Kemudian tuan-tuan bila saya bekerja pada tahun 2013 saya start menabung 1 dinar. Tetapi bukan jenama public gold, tapi Dina Kelantan waktu tu. Harganya 1 dinar sekitar RM500 tuan. Waktu tuan dulu tahun 2013 kan tuan, 1 dinar ni harga cuma RM500 ke RM600 saja. Sangatlah tuan-tuan murah kalau kira hari ni. Tuan-tuan waktu tu 600 je tu mahal tuan-tuan. 1 dinar waktu tu dia kata mahal 1 dinar ni. Jadi tuan-tuan sebenarnya bila kita nak simpan emas tuan-tuan sebenarnya harga mahal murah ni dia adalah depend kepada kita. Daripada pengalaman saya kan tuan-tuan kita nak tunggu harga murah tuan-tuan sebenarnya dia tak ada harga murah di dalam gold ni atau emas tuan-tuan. Sebab apa? Sebab selagi kita tak bermula kita tak tahu di mana harga dikatakan mahal, di mana harga dikatakan murah. Selain kita bermula dahulu. Waktu tuan-tuan, jadi tuan-tuan di luar sana kalau tuan-tuan hari ni nak mula simpan emas contohnya. Tuan-tuan nak simpan emas, tuan-tuan tunggu harga murah tuan. Sebenarnya tak ada harga murah. Sebab apa tuan? Sebab apa? Harga emas ni sentiasa akan naik dalam jangka panjang. Kalau tuan-tuan dulu saya bermula sekitar tahun 2015 harga sekitar RM180. Waktu tu pun ramai kata mahal. Hari tuan-tuan harga emas dah lebih RM600 pun ramai kata mahal. Jadi tuan-tuan, mahal murah tu lah bergantung kepada kita bila kita bermula. Jadi kalau saya lihat tuan-tuan, kalau saya dah bermula pada tahun 100 dengan harga 180 tuan-tuan, sebenarnya harga 600 bagi saya dah mahal. Tetapi tuan-tuan kenapa ramai penyimpan emas ni walaupun harga emas naik sekalipun mereka tetap konsisten menyimpan emas? Sebab kita ada satu mindset tuan-tuan. Sebab apa? Penyimpan emas tuan-tuan seperti saya ni, kita ada satu mindset. Itu mindset kita bukan nak kejar harga, tapi kita nak kejar berapa gram yang kita boleh simpan sebanyak mungkin. Contoh tuan-tuan, contohnya hari ni tuan-tuan bermula sekitar 5 gram tuan-tuan. Hari ni 5 gram sekitar RM3,000. Contoh 5 gram ni. Tuan-tuan, 5 gram ni tuan-tuan simpan pun tuan-tuan lagi 3-4 tahun 5 gram tetap 5 gram. Gram dia tak bertambah tuan-tuan, tapi mungkin harganya sudah berubah. Tetapi sebenarnya kita kaya tak kalau harga naik tuan-tuan? Sebenarnya kalau harga emas ni contoh 5 gram naik pun sampai 5 ke 6 ribu tuan-tuan, sebenarnya kita tak kaya. Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Harga tuan-tuan mungkin dah capai 6 ribu, tapi kuasa beli waktu tu dah berubah tuan-tuan. Jadi maksudnya lah kita simpan emas tuan-tuan, kita simpan duit, kita simpan nilai ataupun kita simpan kuasa beli ataupun value market. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak kaya dengan emas ni, pesan guru saya, Tuan Haji Muhammad Syafi'i, kalau kita nak kaya, kita nak ada simpanan yang baik emas ni lah, kita fokus kepada pertambahan gram tuan-tuan. Kenapa? Sebab bertambah gram kita, semakin kita kaya. Harga tuan-tuan, contohlah tuan-tuan hari simpan 1 dinar hari ni harga 1 dinar sekitar 2,000. Tuan-tuan simpan 1 belas keping saja, tuan-tuan simpanlah 5-6 tahun, mungkin 1 dinar ni sudah mencapai harga sekitar mungkin dah 6 ataupun 7 ribu ringgit. Di segi nombor tuan-tuan nampak bertambah, tapi kuasa beli tetap sama saja. Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab zaman Rasulullah dahulu 1 dinar tuan-tuan boleh membeli seekor kambing. Hari juga 1 dinar juga boleh membeli seekor kambing. Tuan-tuan hari ni kalau kita nak buat korban, contohnya nak buat akikah kan tuan-tuan, tuan-tuan simpan 1 dinar ni, insya-Allah lagi 3-4 tahun 1 dinar juga boleh membeli 1 ekor kambing tuan-tuan dan puan. Jadi maksudnya tuan-tuan, kita simpan emas ni, kali pagi-pagi penyimpan emas, kita tak kejar harga, tapi kita kejar grab emas ni. Sebab tu tuan-tuan, sebab sesiapa yang grab emasnya semakin bertambah, sebenarnya dia semakin kaya tuan-tuan. Jadi harga tuan-tuan sudah tolak tepi. Saya tak fikir harga pun. Saya fikir bulan dia dapat gain, dapat simpan.
Kenapa tu? Sebab apa? Di Publigo ni sebenarnya kita tak perlu tunggu pun kita ada beribu-ribu duit tu. Tapi di Publigo kita boleh menabung. Mungkin serendah RM100 atau 1 gram, kita menabung sikit-sikit account gap, kemudian kita boleh keluarkan emas yang sama seperti ni. Tak ada lebihan duit dan simpan boleh pula dengan emas ke? Kalau tak lebihan duit tu sebenarnya kena tambah pendapatan, tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada cara lain nak simpan duit ni, mesti ada simpan. Kena ada lebihan duit, contoh. Dan juga tuan-tuan, sebenarnya pesan guru saya, kalau kita tunggu duit kita lebih, tuan-tuan, memang tak lebih. Contohlah tuan-tuan, saya kerja dulu, saya kerja tuan-tuan sebulan dengan gaji RM1,300, tuan-tuan, sebagai pegawai. Tuan-tuan, RM1,300 tuan hari ni, kalau hari ni tuan, memang tak cukup. Tetapi tuan, kenapa kita boleh simpan? Sebab apa tuan? Sebab apa? Simpan tuan-tuan, dia kena paksa. Kita kena paksa, kita kena letakkan mindset macam mana pun gaji kita, at least kita kena simpan sikit, tuan-tuan. Kenapa? Sebab lagi kita tak paksa untuk menyimpan, kita takkan ada simpanan. Tuan-tuan, bila kita dah menyimpan, at least lah, tuan-tuan simpanlah tabung haji sekalipun RM20 sebulan, contoh. Tuan-tuan dan puan, walaupun tuan-tuan simpan sekitar RM20 sebulan dalam tabung haji, lama-lama akan jadi banyak, tuan-tuan puan. Dan bila dah lagi bertambah banyak, tuan-tuan puan, manusia ni bila dia nampak satu hasil tu, dia buat satu benda tu dah berhasil, dia akan kreatif untuk tambah lagi. Sama ke tuan-tuan dan puan kalau kita nak simpan emas ni. Tuan-tuan mula hari RM100, tuan-tuan nampak kecil. Tapi bila tuan-tuan dan puan konsisten buat benda tu kan, tuan-tuan simpan sikit, kemudian tuan-tuan dan puan, satu hari tuan-tuan dapat keluarkan 5 dinar daripada akaun emas gap. Tuan-tuan, manusia ni bila nampak satu usaha tu berhasil, dia akan kreatif nak buat lagi dan nak cari sos atau sumber untuk tambah lagi simpanan. Sama juga semua penyimpan emas di bimbingan saya. Permulaannya tuan, mereka simpan dengan kadar yang kecil. Ada simpan 100, simpan 200, tuan-puan. Ada simpan 1000, ikutlah kebawah masing-masing. Tetapi tu, bila mereka berhasil, saya memang bagi tahu semua penyimpan bimbingan saya, tuan-tuan, tuan-puan, kalau tuan-puan dah mula simpan emas dan account gap, kena letak mindset keluarkan cepat-cepat 5 gram ataupun 1 dinar sebagai emas yang pertama. Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab bila kita buat satu benda, tuan-tuan, dan kita nampak hasilnya, kita akan kreatif untuk tambah lagi tabungan. Walaupun gaji kita waktu tu tak besar. Walaupun gaji kita waktu tu macam cukup-cukup makan, barang-barang hidup tu. Tapi ada. Bila kita dah kreatif, bila kita ada satu keinginan nak menabung, tuan-tuan, dan nampak hasil tu, kita akan kreatif untuk menabung dan cari duit, tuan-tuan. Jadi nak tunggu lebih, tuan-tuan, sebenarnya dalam kewangan ni kita sentiasa rasa tak cukup dengan gaji kita, tuan-tuan. Kenapa? Sebab kalau gaji, contoh, kita gaji dulu RM2,000. Okey, tuan-tuan. Bila dah naik gaji RM4,000, sama juga, tuan-tuan. Ada je benda tak cukup. Sebab apa? Sebab bertambah gaji kita, tuan-tuan, bertambah keinginan. Ada, tuan-tuan, kita nak beli. Ada saja benda yang kita nak upgrade, tuan-tuan. Jadi kenaikan tahunan, tuan-tuan, gaji kita sebenarnya kalau ikutkan naiklah, kita kena tambah tabungan. Contoh, kalau tuan-puan dapat kenaikan gaji tahunan RM200, tuan-tuan, 200 tu tuan-tuan ambil dan tambah lagi tabungan. Itulah menjaga kita bertambah kaya. Kalau tuan-tuan naik setahun 200 dan 200 tuan-tuan tarah untuk belanja, memang kita tak tabungan, tuan-tuan. Jadi sebab tuan ramai daripada pengalaman saya, tuan-tuan, umur saya dah dekat 40 tahun, tuan-tuan. Usia ketika 20 ke 30 tahun, tuan-tuan, itulah waktu yang sangat waktu tu baik untuk tuan-tuan menabung secara tegak. Kalau tuan-tuan hari ni lah anak-anak muda lah, contoh baru dapat bekerja. Sebab tuan waktu 20 tahun, awal 20 tahun dan 30 tuan-tuan ialah waktu yang sangat-sangat, kalau kita kata golden time lah untuk kita menabung betul-betul, tuan. Apa yang perlu kita capai ketika umur sekitar awal 20 tahun sehinggalah awal 30 tahun. Pertama adalah kita kena capai cepat-cepat dana kecemasan. Dana kecemasan, tuan-tuan, ramai juga yang belum betul-betul faham. Kecemasan ni macam mana, tuan-tuan? Ialah dana kecemasan adalah dana yang satu amount duit yang tuan-tuan simpan digunakan untuk hanya hal-hal kecemasan. Contoh, anak sakit ke, kereta rosak ke,
apa-apa yang dianggap kecemasan tuan. Jadi waktu tu tuan-tuan kena letakkan satu mindset, tuan-tuan kena, kalau tuan-tuan adalah penjawat awam, at least 3 bulan gaji. 3 bulan gaji berapa tuan-tuan? Contohlah, tuan-tuan perempuan bergaji tuan-tuan sekitar 3,000. 3,000, tuan-tuan kena darabkan 3 bulan. Lebih kurang 9 ke 10 ribu ringgit. Tuan-tuan damkan duit tu dalam bentuk duit yang boleh kita keluarkan. Sama ada tuan-tuan letak dalam ESB atau tabung haji, tu terpulang. Kalau tuan perempuan pekerja swasta, contohnya 3 bulan gaji tak cukup, tuan-tuan kena letak at least 6 bulan gaji. 3,000 darab pada 6 bulan gaji, tuan-tuan kena capai tabungan tu secepatnya mungkin. Okey, bila tuan-tuan dah capai dah dalam kecemasan, contoh 3 bulan gaji, perlu tak saya tambah lagi? Ikut tuan-tuan, tapi fokus kepada tabungan dalam bentuk simpanan. Jadi tuan-tuan, tabungan dalam bentuk dana kecemasan dan simpanan sebenarnya tuan-tuan dia satu tabungan yang berbeza. Sebab apa? Sebab ada orang kata dana kecemasan itulah simpanan, itu dana kecemasan. Tidak tu. Berbeza. Kecemasan satu part, tabungan satu part tuan-tuan. Jadi untuk dana kecemasan, saya encourage tuan-tuan perempuan letakkan satu dalam bentuk cash yang boleh tuan-tuan guna dengan mudah. Tuan-tuan boleh simpan dalam ESB ataupun tabung haji. Untuk simpanan yang agak jangka panjang, 3 tahun ke atas, 5 tahun ke atas ataupun 10 tahun ke atas, saya sangat sarankan tuan-tuan dan perempuan hari ini menabung dalam bentuk emas tuan-tuan. Bukan saya kata saya dealer public go, saya kata tuan-tuan perlu simpan emas, tidak tuan-tuan. Tapi apa yang saya perasan, apa yang saya buat sejak tahun 2015 tuan-tuan, emas banyak membantu saya dari segi kewangan. Kenapa tuan-tuan? Sebab pada umur sekitar 20 tahun, 30 tahun dan ke atas tuan-tuan, itu waktu yang sangat-sangat struggle. Waktulah kita dapat pekerjaan, waktulah kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, kita nak berkahwin tuan-tuan. Waktu tu komitmen kita semakin lama semakin bertambah. Dan percentage kita untuk menyimpan tu makin lama makin menipis. Sebab tu tuan-tuan, saya katakan gaji kita bertambah, simpan kita tak bertambah. Sebab komitmen kita bertambah. Tetapi walaupun dalam keadaan kita yang pelbagai ujian ketika waktu tu waktu umur kita dalam 20-an, 30-an ni tuan-tuan, sebenarnya menabung ni jangan kita ketepikan. Menabung ni jangan kita letakkan satu nombor 2. Sebab menabung ni kena letak yang pertama daripada kita pada tuan-tuan. Dapat gaji tuan-tuan dan puan perlu letak satu mindset, simpan dulu baru belanja. So, ini adalah tip orang kaya tuan-tuan. Saya dapati daripada Tuan Aziz Ali, katanya kalau kita nak kaya, sebenarnya kita kena letakkan satu formula, simpan dulu baru kita belanja. Tapi kebanyakan orang kita belanja dulu, tunggu lebihan baru nak simpan. Biasanya tak ada lebihan pun tuan-tuan. Negatif pun ada. Sebab tuan-tuan kata orang kata tunggu gaji besar pun nak simpan tuan. Tuan-tuan gaji ni tu ialah satu benda yang subjektif. Tak kisah tuan-tuan gaji berapa sekalipun. Tetapi kalau tuan-tuan letak mindset simpan dahulu, at least tuan-tuan boleh simpan sebulan RM100. Contoh dengan akaun emas tuan-tuan. So, tuan-tuan, kenapa saya katakan untuk jangka panjang kita kena letakkan tabungan kita dalam bentuk emas? Pertama ialah emas ni dia ada istimewanya berbanding dalam bentuk wang fiat ataupun dalam bentuk duit kertas tuan-tuan. Pertama ialah bila saya dulu tuan-tuan, sebelum saya kenal emas ni, saya memang menabung dalam ESP Taboji. Sekarang ni pun saya menabung juga tuan. Saya menabung juga. Tetapi bagi saya tuan-tuan, untuk jangka panjang, better tuan-tuan dan perempuan letakkan tabungan dalam bentuk emas. At least yang simpan emas ni untuk jangka masa 3, 5 ataupun lebih ke atas. Kenapa? Pertama tuan-tuan, emas ni dia adalah pengikat nilai dalam jangka panjang. Tuan-tuan, saya banyak sharing ilmu emas. Saya tak sharing ilmu emas ni dalam bentuk pelaburan. Kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Bila sebut emas, ramai orang akan anggap emas ni macam saham. Saya beli hari ni berapa saya untung? Dia tanya untung dulu, beli dulu lagi, tanya untung dulu, berapa untung? Berapa dapat untung tuan-tuan? Sebenarnya emas tuan-tuan dia tak macam saham. Emas tak macam saham. Tuan-tuan, dalam dunia emas ni dia ada dua mazhab. Saya kata dia dua-dua ada dua mazhab. Ini ilmu ni tak dicerita oleh mana-mana
Dealer tu tuan. Dealer pun tak berapa nak faham tu tuan. Dalam dunia emas ni dia ada dua mazhab di Malaysia ni. Pertama, mazhab emas ni sebagai pelaburan. So, dia memang beli emas ni memang nak buat melabur. Beli harga murah, jual harga tinggi. Boleh juga tuan-tuan. Tapi ini orang yang banyak duit. Kalau tuan-tuan kita ni bekerja pun tuan-tuan, gaji 1,000 lebih, 2,000 tuan-tuan, saya katakan tak perlulah tuan-tuan puan letakkan emas sebagai pelaburan. Kenapa? Sebab apa? Sebab ramai juga pelabur emas ni akhirnya mereka jadi penyimpan emas. Kenapa? Saya cerita tu kan. Jadi tuan, ada dalam mazhab emas ni tuan, ada dua. Pertama, emas sebagai pelaburan. Kedua, emas sebagai simpanan tuan-tuan. Jadi saya secara peribadi, saya tak cerita emas sebagai pelaburan. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau tuan-tuan letak mindset emas sebagai pelaburan, tuan-tuan perempuan akan berjudi dengan harga emas. Tuan-tuan akan tunggu bilakah harga emas naik. Padahal tuan-tuan beli 5 gram ni tuan-tuan, tak untung tuan-tuan sebenarnya. Jadi lebih untung tuan-tuan perempuan jadikan emas ni sebagai simpanan ataupun tabungan. Kenapa tuan-tuan perempuan? Sebab bila kita jadikan emas ni sebagai tabungan ataupun simpanan, kita akan konsisten menabung. Kita konsisten menabung. Sebab apa tuan? Sebab bila kita konsisten menabung, gram kita emas kita bertambah dan kita bertambah kaya. Kenapa tu? Sebab apa? Pelabur emas ni biasanya mereka akan beli jumlah yang besar. Contohnya dia akan beli sekitar 1 kilo, paling kecil pun 100 gram tuan-tuan, dan mereka akan tunggu harga emas naik. Tuan-tuan, tiba-tiba harga emas tak naik. Tuan-tuan, dia kaitu je lah tuan-tuan. Tapi penyimpan emas ni, jadikan emas sebagai simpanan. Mereka walaupun mereka beli jumlah yang sikit, tapi mereka konsisten membeli. Mungkin lebih 1 kilogram tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak boleh tuan, kita minum air sekejap. Sudah lama tak bercakap tuan-tuan. Sangat-sangat mencabar tuan. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-puan ada soalan boleh tanya tuan-puan InsyaAllah kita santai tuan-puan hari ni. Walaupun tuan-tuan perempuan hari ni first time nampak saya buat live tuan-puan boleh tanya insyaAllah. Tuan-tuan, saya pengalaman saya dengan Publigo tuan-tuan sudah pun masuk tahun yang ke-8. Saya sudah 8 tahun sebagai pembimbing penyimpan emas, dan secara kasar tuan-tuan saya dah membimbing lebih 1,000 penyimpan emas secara direct dan lebih 10,000 dalam empire tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan hari ni, sesiapa yang hari ni yang nak bermula menabung emas bersama saya, mudah saya boleh pergi ke bio saya insyaAllah, tekan link sana. Kemudian tuan-tuan puan boleh isi borang dan insyaAllah nanti saya akan hubungi tuan-tuan dan saya akan bimbing tuan-tuan macam mana nak bermula menabung emas di Publigo. Baik tuan-tuan, baik. Jadi tuan-tuan, saya ceritakan bahawa dalam dunia emas ni ada dua. Emas sebagai simpanan, emas sebagai pelaburan. Saya lebih encourage untuk bercerita emas ni lebih bentuk simpanan. Kenapa? Ia lebih menguntungkan kita. Okey, baik tuan-tuan. Jadi, itu yang alright. Seterusnya tuan-tuan. Jadi katakan kenapa emas sebagai simpanan lebih baik dan lebih menguntungkan. Pertama tu ialah bila kita sebut emas tuan-tuan, emas ni bila kita tengok emas sebagai simpanan, tuan-tuan, emas ni pertama seperti saya kata tadi, emas ni sebagai pengikat ataupun penyimpan nilai untuk jangka panjang. Contohnya saya ada 5 gram tuan-tuan dan puan. 5 gram ni kita nampak sekeping lipis tuan-tuan. Okay? Tak ada apa, nampak sekeping lipis kan? Tapi nilai sekitar Sekitar RM3,000 tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, cuba bayangkan RM3,000 tu dalam bentuk cash dan RM3,000 dalam bentuk emas tuan-tuan dan puan. Mana lebih secure tak dibelanjakan? Jawapannya RM3,000 dalam bentuk emas tuan-tuan. Kenapa? Sebab apa tuan-tuan ialah bila RM3,000 tu dalam bentuk emas ni, kita tak nampak nombor dan kita tak tahu berapa yang kita simpan. 5 gram RM3,000 tuan-tuan. Satu lina sekarang RM2,000. Tuan-tuan dan puan, 2 keping emas yang saya ada ni, 5 gram dan 1 lina tuan-tuan, ialah saya dah ada simpanan sekitar RM5,000 tuan-tuan. Jadi RM5,000 tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bentuk cash nampak banyak, nombor nampak banyak. Tetapi bila kita convertkan dia dalam bentuk emas, kita dapat 2 keping emas segini saja.
Sebab tu tuan-puan, kalau kita nak menabung, tak nak tabungan terbocor, ialah kita tukarkan dalam bentuk emas. Ini tuan-tuan, ini prinsip kuno yang dah bertahun-tahun tuan-tuan. Dah bertahun tuan-tuan kita buat. Sebab apa bila tuan-tuan tukar sahaja duit gaji, contoh sikit-sikit bentuk emas, contoh nak e-commerce gap, tuan-tuan dapat keluarkan 5 dinar, 5 gram 1 dinar tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan ada simpanan yang sangat banyak. Tuan-tuan, RM5,000 tuan-tuan nak simpan dalam bentuk cash sebenarnya sangat struggle. Saya tuan-tuan dah cuba tuan, tak berjaya. Kenapa? Sebab bertambah duit kita, tuan-tuan, semakin tinggilah nafsu nak berbelanja. Sebab apa? Nampak duit yang banyak, kita rasa kita sebagai kaya. Dan kita rasa semakin berduit tuan-tuan. Sebab tu bila rasa berduit tuan-tuan, dia sangat bahaya dan sangat-sangat waktu tidak bagus dah untuk kewangan kita. Contoh, tuan-tuan perempuan tukarkan RM3,000 kepada 5 gram. Tuan-tuan tukarkan RM2,000 dapat bentuk dinar. Tuan-tuan perempuan dah tak nampak dah harga, tak nampak nombor tuan-tuan. Dan kita rasa tak berduit. Sebab apa? Sebab bila tuan-tuan dah tukarkan duit tuan-tuan bentuk emas ni, tuan-tuan rasa macam tuan-tuan miskin. Tuan-tuan apa? Sebab apa? Tuan-tuan tak ada duit. Nak belanja, tuan-tuan tak ada duit. Tetapi kalau 2 keping emas ni, tuan-tuan pergi jual balik, tuan-tuan ada duit. Tapi sebab tu yang dikatakan adalah emas ni, dia pertama dia menyimpan nilai. Kedua, emas ni dia menyorokkan nilai simpanan kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Contoh saya pun tuan-tuan, saya simpan keluarkan dalam bentuk fizikal. Simpan dan account gap keluarkan bentuk fizikal. Dan bila saya nak bayar zakat, baru saya kira dah ada berapa gram rupanya dalam simpanan. Convert pula dalam bentuk RM, subhanallah tuan-tuan. Dia satu amount yang tuan-tuan rasa kalau aku simpan emas lebih cepat, kan bagus tuan-tuan puan. Jadi saya dah ajaklah kepada tuan-puan di luar sana kan, yang contoh masih lagi berkira-kira nak simpan emas tuan-tuan. Jadikan emas ni sebagai tabungan. Tuan-tuan, jangan fikir emas sebagai pelaburan. Kalau tuan-puan fikir emas sebagai pelaburan, tuan-tuan dan puan takkan kaya lah tuan-tuan. Kalau nak kaya tuan-tuan, jadikan emas sebagai simpanan untuk jangka panjang tuan-tuan. Itu dia tips untuk yang saya nak kongsikan pada pagi tuan-tuan. Semoga bermanfaat tuan-tuan, sebab hari pun dah makin panas kat sini tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa pertanyaan yang tuan-tuan nak tanya, insya-Allah boleh tanya saja, insya-Allah nanti saya boleh share dan saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, semoga perkongsian yang ringkas pagi tuan-tuan dapat membantu kita semua untuk menyimpan emas. Sesiapa saja tuan berminat untuk menabung emas hari ini tuan-tuan, mudah saja boleh tekan link di bio ataupun di saya punya profile tuan-tuan di akaun TikTok saya. InsyaAllah tuan-tuan perempuan boleh isikan borang sana dan nanti saya akan bantu. Jadi tetapi kalau tuan-tuan rasa macam payahlah, tuan-tuan rasa macam tak tahu, tuan-tuan perempuan boleh inbox saya, boleh DM saya, insya-Allah nanti saya akan bantu tuan-puan untuk memulakan tabungan emas di Public Gold serendah RM100 ataupun 1 gram sahaja. Jadi tuan-puan, belakang ni bukan AI tuan-tuan, ini bukan AI, ini betul-betul pemandangan di rumah saya tuan-puan. Ada kata AI kan tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-puan, semoga perkongsian saya pada pagi ni bermanfaat kepada tuan-puan. So insya-Allah saya doakan semua siapa yang nak simpan emas, tuan-puan kaya dan berjaya, dan siapa yang belum lagi jom bermula tuan-tuan, insya-Allah. Dan jangan lupa follow saya punya TikTok bagi info-info yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa tuan. Jadi tuan-puan, hari ni cuaca cerah, alhamdulillah, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.